Kip. Oh. Cuba kau tengok Myvi ni, Kip. Oh, lawa tu. Esas tu. Pakai sas. Kita tengok dari dalam. Tengok. Ada kolam ikan, ada contoh. Gempak ah. Tu cari owner dia. Bang, ni siapa owner bang? Minta bang. Saya nak tanya sikit lah bang. Boleh. Berapa modal habis kat sini bang? Banyak modal bang. Sebab soalan tu dah biasa orang tanya. Oi, So, lawa. nak tu kita tak sure sangat lah sebab kita buat step by step Ni pun tak habis buat lagi. Kita belanja tak sikit bang? Boleh. Esas. Bang ni nak belanja esas. Tengok. Belanja ke bang Ni apa dari mana bang? Saya dari Shah Alam. Cak Alam. Memang on the road lah. Untuk hari ni, untuk ini tadi saya tumpang dengan carrier geng-geng drift. Balik kita on the road. Oh, balik on the road lah. Naik loader? Loader, yes. Oh, lawa. Tapi yang lawa bang kita bang Masih. Tengok dalam sikit. Ni pintu dia memang abang customer. In fact, daripada dia tukar dia punya SL, so kita bagi dia lain daripada dia. Tu boleh naik kan? Ya. Dan dia kalau tutup, dia masih nampak standard lagi. Oh, tutup macam biasa? So dia punya cutting nampak original lagi. So nak cakap problem tu tak ada lah. Tak ada lah. So kalau bila tak event baru kita belanja lah. Kalau pakai biasa pun boleh lah. Ni cuma nak naik je lah Ya, kalau ni. betul. Oh, lama. Dalam dah pasur bang? Dalam kita pakai pasu, gear kita kat atas, handbrake kaki. Oh, handbrake kaki. Oh, lama. Handbrake kaki ya. Abang ni memang kreatif lah. Terima kasih bang. Sporting bang. Right, sama-sama. Oi, baju.